Okay, so today kita akan review tentang filem Final Destination Bloodlines. So, filem ni adalah filem yang dalam franchise ni dah filem ke-6 lah. This filem mengisahkan tentang apa kan? So, Stephanie ni dapat satu mimpi ngeri, which is dia mimpi seorang perempuan yang naik satu menara, dia dating lah 2 orang untuk celebrate something kot, if I'm not mistaken. So, dia mimpi seorang perempuan ni dengan lelaki ni naiki satu menara tinggi untuk macam ada dinner. Terdapat satu malapetaka yang terjadi pada diorang ni, and then all the orang yang ada dalam bangunan tu, dalam tower tu, mati. So, Stephanie ni dia lepas dia terjaga daripada mimpi dia cuba untuk cari siapa sebenarnya perempuan yang dia tiap-tiap hari yang masuk dalam mimpi dia ni. And then, dia ni pergi balik jumpa dengan family dia and then bertanya siapakah Iris ni sebenarnya kan. So, family dia bagi tahu which is Iris ni adalah nenek dia. So, perempuan yang dia mimpi tu sebenarnya adalah nenek dia yang dia tak pernah jumpa pun. So, dekat sini Stephanie ni cuba untuk cari tahu siapa sebenarnya Iris ni dan telah berjumpa dengan Iris ni, menyebabkan Iris ni telah menceritakan ada kematian yang ingin menjemput family dia ni. So, dapat ke tak si Stephanie ni selesaikan puzzle yang menghantui family dia ni? Korang kena tengok filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang nanti. Kita tak tunggu lagi, kita pergi terus pada dia punya review. Let's go. So, kita akan pergi dulu pada benda yang aku suka dulu dalam filem ni. Benda first yang aku minat dalam filem ni, benda yang aku suka dalam filem ni adalah lakonan mantap daripada all the cast yang ada dalam filem ni. Sebab lakonan diorang memang best gila, sebab membuatkan bila diorang menjerit, diorang rasa takut tu memang semua sampai tau. And then aku amat suka lakonan diorang, lagi-lagi watak si Stephanie as a watak utama yang bawa filem ni kan. So lakonan dia dengan adik dia memang best juga dalam filem ni. So itu nombor satu yang aku suka about this film, about dia punya lakonan, all the cast yang ada dalam filem ni. Nombor 2 yang aku suka about this film adalah dia punya gory scene and then dia punya shot yang ada dalam filem ni. Gory yang dalam filem ni memang membuatkan kau rasa, kalau kau nak tengok trailer pun dah ada tunjuk dah. So membuatkan kau rasa nak minum air fikir 2-3 kali lah kalau ada orang pecahkan something dekat dapur or whatsoever lah. So untuk minum air yang berisi ais tu rasa seram tau. Filem ni memang bagi impact trauma yang tinggi kalau kau tengok filem ni. So itu nombor 2 untuk shot and then gore scene dia memang mantap gila dalam filem ni. Nombor 3 yang aku suka untuk filem ni adalah filem ni punya plot and then dia punya easter egg dalam filem ni. Easter egg yang ditunjuk dalam filem ni banyak gila untuk kita reminisce filem-filem yang sebelum ni. Contoh dia ada tunjuk gambar kapal terbang dalam buku tu tau. Dalam buku Iris bagi tu yang ada balak semua tu kan. And then easter egg dalam filem ni memang buatkan kau, kalau siapa yang follow daripada 1 sampai 5 kan, korang akan tahu scene-scene tu semua. Yang macam kapal terbang yang dia meletup kat atas tu kan.